Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu syafi'i anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kalau kat PPD ada salam PPD tu kan. Okey, tak ingatlah satu-satu kan. So sekarang macam mana? Okey. Pagi ni semua dah sedia ke? Sekejap saya masuk satu lagi ni sebab kalau sini saya tak nampak chat. Kejap. Join meeting. Okey, sekejap ya. Siapa ni ya? Ni ada di soal. Buat kan? Mereka orang. Okey. Cek ni baru dah best sikit. Yang tak ada masalah. Kayaknya Asjim ini juga dekat. Okey, boleh. Okey, boleh kita mula kan? Boleh? Maaf ya, lambat sikit pagi ni. Jom pukul ni 3 minit. Oh, lewat 3 minit je. Okey, 3 minit. Okey. So semalam kita dah sampai modul last terlimaan dengan modul daftar bil. So pagi ni kita masuk modul bayaran dan insyaAllah kita habiskan semua modul hari ni sebelum pukul 1 tengah hari lah. Okay, so boleh kita mula. Kita start dengan modul bayaran pagi ni, dengan modul bayaran. So modul bayaran, kita tengok modul bayaran, apa yang ada di dalam modul bayaran. Okey, untuk modul bayaran ni, semua urusan bayaran kita buat di dalam modul ini. Okey, bermula daripada penyediaan voucher bayaran sehinggalah kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah. Okey, so dia sama macam modul modul terimaan. Okey, kita keluar resit, dia terus masuk dekat dalam buku tunai. Sama dengan modul bayaran, kita keluar voucher, dia terus masuk dalam buku tunai bayaran. Buku tadi resit buku tunai terimaan. Okey, ini untuk modul bayaran, dia masuk dalam buku tunai bayaran. So dalam modul bayaran ni kita ada beberapa submodul. Kita ada submodul daftar nombor voucher, daftar buku cek, daftar nombor EFT. Kita ada submodul bayaran, senarai bayaran batal, cek rosak. Semalam ada yang tanya pasal cek rosak kan? So hari ni kita belajar pasal cek rosak, senarai cek rosak dan buku tunai bayaran sekolah. Kita teruskan dengan daftar nombor voucher. So untuk daftar nombor voucher, tuan-tuan puan-puan perlulah memilih tarikh bila tuan-tuan puan-puan daftar nombor voucher tu. Biasanya nombor voucher kita daftar bila? Bila kita kena daftar nombor voucher? Siapa yang tahu? Bila? Awal tahun. Awal bulan pun ada. 2 hari bulan 1. SK Convent terus 2 hari bulan 1. Spesifik terus. Nombor dah semua bayaran akan terus. Semua bayaran terus ke lampiran A4 dalam penyatuan. Betul. So nombor voucher ni biasanya kita akan daftar setiap awal tahun. Betul lah tadi kalau SK Convent tadi cakap 2 hari bulan 1. Tuan, kalau saya nak daftar 1 bulan 1 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi 1 bulan 1 tu cuti. Kan? Kita kan cuti awal tahun, betul tak? Tapi boleh je kena daftar 1 bulan 1, tak ada masalah. Tapi biasanya sekolah-sekolah akan daftar 2 hari bulan 1 lah. Setiap tahun dia kena daftar nombor voucher yang baru. Kita kunci masuk tarikh. Kita kena masukkan daftar nombor voucher.
KWK tu memang dia dah bagi dah. Cuma terus masukkan kita panggil nombor abjad, nombor tu 0001. Okey, nombor voucher daftar baru bermula dengan 0001. Dia kena ada 4. Dia tak boleh kurang. Kalau kurang nanti ada masalah. Dia kena ada 4 digit 0001. Okey, tahun tu dia akan dijana secara automatik. Sebab tu kita daftar nombor voucher pada awal tahun. Okey, kalau kita daftar voucher hujung tahun, nombor tahun belakang tu tak berubah lagi. Dia tak berubah lagi, jadi nanti tak betul lah tuan-tuan puan-puan punya daftar nombor voucher. Jadi kena daftarkan dia pada awal tahun. Okey, kalau tersilap, okey, bila kita dah daftar, kita tekan daftar, dia akan keluarlah di senarai daftar nombor voucher. Kita nak dapat daftar nombor voucher. Bila kita nampak kat sana daftar nombor voucher, kita akan nampak satu button pangkah, satu lagi button no entry tu. Okey. Bila nak guna button pangkah, bila kita nak guna button no entry. Okey. Okey. First, setiap hujung tahun, tuan-tuan puan-puan kena tutup dulu daftar nombor voucher ni dengan menekan button no entry tu. Tutup dulu dengan tekan button no entry tu pada setiap hujung tahun. Tutup dulu, baru kita daftar yang baru. Tapi biasanya kalau sekolah yang sebab segini semua dah ada guna sistem, biasanya dia akan daftar, dia akan tutup dan daftar tu biasanya pada hari yang sama lah. Pada 2 hari bulan 1 tu dia akan tutup nombor voucher untuk tahun lepas dan dia terus daftarkan nombor voucher yang tahun yang baru. Itu biasanya lagi selamat lah. Kadang-kadang kita tutup, kita tengok dia ada lagi yang cicir kan voucher tahun lepas kan. Jadi pastikan semua transaksi untuk tahun lepas tu semua dah settle. Okay, barulah kita tutup nombor voucher dengan tekan button no entry tu, kemudian kita dapatkan nombor voucher yang baru untuk tahun yang baru. Okay, so kalau lah tersilap tadi kalau saya kata kena ada 4 digit, betul? 0001. Tuan-tuan perempuan terbuat 5 pula, 0001. Okay, kalau tersilap boleh tekan button pangkah untuk batalkan pendaftaran nombor voucher yang salah tu. Okey. Jadi kalau silap batalkan, tekan button pangkah. Okey. Pastikan nombor voucher ni ada. Saya pasti dalam hari ni ada berapa? Hari ni ada 399 peserta kita hari ni. Saya pasti mesti ada yang kena terlupa nak tutup tahun lepas punya. Mungkin voucher nombor 1, 2 dia dah, nombor 2 dah untuk tahun 2024. Ada kot, ada kan. Tapi kalau dah terlepas tu, kita kena hantar aduan lah pada PPD. Kita batalkan voucher tu, kita kena reset balik, reset balik dan daftarkan nombor yang betul, baru kita daftar semula voucher yang betul. Okey, tu kalau 1, 2 okey lah. Okay? Kadang-kadang ada sampai bulan 5 sampai sekarang pun masih lagi pakai nombor 2024. Ada tak? Ada. Tak ada. Kalau tak ada siapa nak mengaku kan. Kalau ada pun tak mengaku lah kan. Kalau ada, kalau dah sampai sekarang ni masih lagi menggunakan nombor voucher 2024, saya nasihatkan tutup terus dan daftarlah nombor yang baru. Tutup terus sekarang. Terus masuk daftar hari ni, masukkan nombor 1 tahun 2025. Barang yang lepas jangan dikenang, itu je kan. Sebab kita punya buku tunai, dia tak tarik daripada nombor voucher, dia tarik daripada tarikh transaksi tuan-tuan puan-puan. Dia akan tarik daripada tarikh transaksi. Jadi habis-habis pun audit akan query kenapa gunakan nombor voucher tahun lepas. Itu sajalah. Dia tak kacau tuan punya laporan, dia tak kacau. Cuma nombor voucher je lah tak cantik kan. Nombor voucher tu dah masa lagi nombor voucher 2024. Okey. Kena tutup 31 Disember kan, Nur Syafiqah. Okey, untuk nombor voucher ni memang kita cakap tutup hujung tahun dan daftarkan pada awal tahun. Tapi kebanyakan sekolah dia biasanya dia tutup dan daftar baru tu biasanya pada 2 hari bulan. Tapi yang betulnya memang kena tutup hujung tahun lah. Tutup hujung tahun dan kita buka dan mendaftarkan awal tahun. Okey, Puan Nur Syafiqah saya pernah salah daftar dulu. Nombor kosong tu tak cukup. Kena buat aduan. Kalau dah guna memang kena buat aduan. Kalau dah terguna, kalau dah terguna,
memang kena buat aduan. Sebab tuan-tuan perempuan, kita tak boleh nak batalkan pun voucher-voucher yang tak cukup nombor tadi tu, yang kurang kosong tadi tu. Dia memang kena hantar aduan supaya kita boleh di peringkat teknikal dia boleh batalkan daftar nombor voucher tu, dan barulah Puan Meridi barulah kita boleh daftarkan nombor yang betul. Okey, typo biasanya mahal kan, biasalah tu kan. Okey, seterusnya kita tengok pada daftar nombor cek. Okey, daftar nombor cek. Sama juga daftar nombor cek, kita pilih tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. Okey, masukkan nombor cek. Okey, masukkan nombor cek, kunci masuk boleh dari nombor cek yang digunakan. Tetapi tuan-tuan dah pakai sistem, tak ada masalah lah. Buku cek habis, daftar je lah baru kan. Okey, daftar je lah yang baru. Tapi saya ingatkan, daftar nombor cek, pastikan bila tarikh dah betul, nombor cek tu pun kena betul. Kalau 1 sampai 50, pastikan daftar 2, contohnya nombor cek 2000001 hingga 2000050 kan, buku cek berarti biasa 50 kan. Okey, jangan daftar pula 2000050 hingga 2000001. Ada sekolah pernah dia terbalik daftar kan, dia terbalik daftarkan nombor cek tu. Kesan dia apa? Kesan dia buku cek tuan-tuan dan puan-puan takkan pernah habis. Dia takkan pernah habis. Dia sentiasa ada je. Bila kita semak, ada satu sekolah, saya tak sebut sekolah mana lah. Ada satu sekolah tu, rupanya dia dah guna 6 buku cek dah pun. 6 buku cek dah dia dah guna. Bila PT lain sampai, PT baru masuk, dia tengok-tengok buku cek habis, dia dah daftar tak boleh. Rupanya, 3 tahun lepas, rupanya buku cek tu dia tersilap daftar. Jadi buku cek tu tak pernah habis. Kalau kita daftarkan, dia terbalik. Itu kesan dia. Jadi, banyaklah kerjanya nanti kan, kena hantar aduan, daftar ke teknikal, betulkan balik, daftarkan lagi 6 buku tu semua. Jadi pastikan bila daftar nombor cek ni pun, pastikan daftar dengan turutan yang betul. Okey, bilangan buku. Okey, biasa kadang-kadang bila nak pakai bilangan 2, bila nak pakai bilangan 3. Okey, bila nak pakai bilangan 2, bila nak pakai bilangan, okey, nombor buku cek ni, biasanya kalau kita daftar tu satu je lah. Kalau lah tahun yang sama tu kita dah daftar dua daftar buku cek kan, sekolah tuan-tuan memang banyak sangat aktiviti kan, buku cek tu laju dia jalan. Yang kedua tu, daftar kali kedua tu barulah kita letak bilangan yang kedua, kemudian kita klik daftar. Okey, satu lagi saya nak ingatkan. Okey, buku cek, pastikan daftar buku cek di kumpulan wang yang betul. Pastikan buku cek kerajaan didaftarkan di kumpulan wang kerajaan. Buku cek SUA daftar dekat kumpulan wang SUA. Jangan tersilap daftar. Ada sekolah juga dia terdaftar buku cek kumpulan wang SUA atau dia daftar dekat kerajaan. Dah guna dah cek tu pula. Dia dapat tahu bila dia pergi keluarkan cek, hantar ke bank, pembekal kata cek tendang, duit tak ada. Kadang-kadang duit SUA tak berapa banyak kan. Jadi dah barulah dia perasan rupanya, alamak tersalah daftar, punya buku cek SUA kita dah daftar di kerajaan. Jadi kalau jadi macam tu, apa kita nak buat? Puan Siti Aisyah, jangan salah daftar cek kerajaan SUA. Ya betul tu. Memang kena berhati-hati. Tarikh daftar cek tu, tarikh mula guna cek yang baru tu boleh ke? Ya boleh. Macam mana tekan butang daripada ada kepada habis? Okey, dia tak boleh tekan butang tu, antara butang ada sampai habis tu tak boleh tekan. Dia automatik. Bila dah habis ya buku cek, contohnya dah sampai buku cek 20050 tu, tuan keluarkan voucher dia, simpan, terus automatik dia jadi habis. Ada tak ada button boleh tekan habis bila-bila masa? Tak ada. Ada dia jalan secara automatik benda tu. Cik Alif dia? Cik Muhammad Alif? Jadi kalau lah ada buku cek yang tersalah daftar SUA ke daftar buku cek SUA di kerajaan, jadi kena tindakannya leceh, banyak kerjanya. Dia kena hantar permohonan kepada bahagian akaun untuk memindahkan duit kerajaan kepada SUA. Duit kerajaan tak boleh pergi, sebenarnya kalau kita pindah peruntukan, hanya SUA sahaja boleh kita pindah ke kerajaan atau ke asrama, betul. Tapi bila jadi kes-kes yang macam ni, kes-kes yang macam ni, kalau nak top up balik duit SUA yang dah terguna tadi untuk belanja-belanja di kerajaan,
tuan-tuan puan-puan perlulah menghantar permohonan perpindahan baki duit kerajaan ke SUA. Okey, pindahkan duit kerajaan ke SUA tu. Jadi cara dia nanti bahagian akaun lah yang akan bagi kelulusan kepada sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, biasanya apa ni? Buat voucher bayaran akan wujud nombor cek yang sama dengan nombor cek yang nak digunakan. Ya biasanya betul lah tu. Pastikan bila kita buat bayaran nanti kita tengok masa-masa kita nak buat bayaran nanti Puan Nurafiza. Betul tu. Okey, seterusnya daftar nombor EFT. Okey, bagi sekolah-sekolah yang menggunakan EFT, okey, bagi sekolah-sekolah yang menggunakan EFT, nombor EFT ni perlu didaftarkan bermula dari 0001. Dia sama macam kita daftar nombor voucher. Dia sama macam kita daftar nombor voucher. Okay? Jadi ianya perlulah ditutup setiap hujung tahun dan perlulah didaftarkan nombor EFT yang baru pada setiap awal tahun. Okay? Dia nombor EFT. Okay, daftar nombor EFT dia sama. Treatment dia sama macam kita daftar nombor voucher. Okay? Jadi dia kena daftar, kena tutup setiap hujung tahun dan kena daftarkan nombor EFT yang baru pada setiap awal tahun. Okay? Bila sekolah biasa nak guna EFT? Bila sekolah biasa nak guna EFT? Puan sekolah mana puan? Puan Nur Syafiqah. Boleh dah kalau nak guna EFT. Boleh mohon kelulusan di KPTJ, di JPN. Kalau tuan nak guna EFT, tak ada masalah. Boleh. Isi AK52IB untuk EFT tu, nanti boleh mohon kepada KPTJ. Tapi pastikan sekolah yang nak guna EFT ni dia dah gunakan ni lah. Dia dah gunakan penyata bank online tu lah. Dia dah sekali nak dia dah gunakan penyata bank online tu. Barulah dia boleh daftar, dia boleh buat untuk EFT tu. Okay? Sekolah PTJ. EFT tu apa? Sekolah PTJ. Sekolah PTJ sekolah besar ni. EFT sekolah PTJ boleh je sebenarnya. Ikutkan sekarang kita memang menggalakkan sekolah-sekolah menggunakan EFT lah. Menggunakan EFT sebab mungkin lepas ni kita punya charge untuk cek tu naik. Dah makin naik dah sekarang. Kalau dulu kita di charge untuk satu buku RM7.50 kan, betul tak? RM7.50. Jadi bank boleh absorb lah RM7.50 tu. Okay. Untuk dengan biasanya yang untuk akta yang baru ni, kata saya dengar cerita setiap keping cek tu dia akan charge RM1 lepas ni. Jadi charge untuk buku cek yang baru tu akan jadi RM50 sebab 50 keping kan. RM50. Campur lagi dengan charge clearing dekat bank 50 sen. Dah berapa dah? Dah jadi RM75 macam tu lah. 70 lebih lah. Dah jadi 70 lebih dah. Kos untuk cek tu sahaja. Jadi bila dah RM50 tu bank dah tak nak absorb dah. Dia punya charge tu. Jadi untuk mengelakkan ni kan kita galakkan sekolah-sekolah menggunakan EFT lah. Kita menggalakkan sekolah-sekolah menggunakan EFT. Untuk sekolah asrama penuh saya rasa memang dah guna EFT lah. Dan sekarang ni memang ada beberapa sekolah saya Maybank memang ada approach untuk sekolah-sekolah untuk menggunakan EFT, cuma mungkin belum sampai lah di tempat tuan-tuan dan puan-puan ni. EFT macam online transfer ke pembekal. Ya betul. EFT tu macam online transfer kepada pembekal. Okay? SBP memang guna EFT. Itu betul. Saya SBP pakai CMB, betul tak? SBP pakai CMB Click, CMB e-business, CMB business macam tu lah. Okay, seterusnya kita macam mana nak mohon kebenaran untuk guna EFT. Kita ada kalau nak mohon EFT tu boleh berurusan dengan PPD. Kita ada tata cara dia. Saya rasa PPD tak tahu dah macam mana cara dia. Boleh berurusan dengan PPD. Okay? Puan Nur Syafiqah, Nur Syafiqah yang tanya tadi. Tak, Puan Naimah. Sorry. Puan Naimah. Okay. Seterusnya kita terus kepada submodul bayaran. Okay. Untuk submodul bayaran ni, submodul bayaran kita dekat sinilah kita nak buat bayaran ataupun nak keluarkan voucher bayaran. Okay. Semalam kita dah belajar, sebelum kita nak buat bayaran, kita perlu daftar bil terlebih dahulu, betul? Kita dapat invoice, kita daftar bil. Dah daftar bil, okay.
kita nak buat bayaran, masuk kepada modul bayaran dan pergi pada submodul bayaran. Okey, bila masuk submodul bayaran, pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Okey, tuan-tuan bolehlah pilih berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Kalau hari ni nak buat voucher, letaklah tarikh hari ni. Okey, nombor voucher dijana secara automatik mengikut urutan lah. Okey, nombor voucher dijana secara automatik. Pilih bil. Kemudian tuan-tuan boleh pilih bil. Maklumat bil akan ditarik daripada modul daftar bil. Okay. So, kita pilih bil. Okay. Jadi, maklumat bil tadi, kita dah daftar bil tadi, dia akan tarik secara automatik. Terus, dia akan masuk dekat dalam kita punya voucher bayaran. Dia akan dekat dalam modul bayaran ni. Okay. So, untuk satu voucher bayaran, tuan-tuan bolehlah membayar sehingga 5 bil bagi satu syarikat yang sama. Okay? Kita boleh pilih sehingga 5 bil bagi satu syarikat yang sama. Okay? Kita boleh pilih sehingga 5 bil lah. Jadi kita boleh combine bil. Tadi kita dah daftar bil, tadi mungkin kita daftar bil satu-satu, tapi untuk syarikat yang sama, untuk bayaran, kita boleh bayar sehingga 5 bil. Okay? Tuan, saya ada buat bayaran semalam, dah keluarkan cek dah hantar ke sekolah yang mengelola, tapi tadi dapat maklumat ada perubahan nama cek. Macam mana ni tuan? Ada perubahan nama cek. Kalau ada perubahan nama dekat cek tu, okey. Buat terimaan cek batal, dan kemudian ganti semula. Buatlah voucher bayaran baru, keluarkan cek yang baru. Nur Haifah Humaira. Okey? Boleh ya? Okey. Lepas tu kita pilih. Bila kita pilih, nak pilih bil tu, dia akan keluar. Kita nak pilih bil semasa ke, kita nak pilih bil ABB. Jadi tuan-tuan kena pilih lah. Okay? Kalau nak pilih bil semasa, ambillah bil semasa. Kalau nak pilih bil ABB, ambillah bil ABB. Cuma saya nak ingatkan, bayaran bagi bil semasa dan bil ABB tidak boleh digabungkan dalam baca bayaran yang sama. Okay? Walaupun kita punya satu voucher bayaran boleh dibayar sehingga untuk 5 bil bagi syarikat yang sama, okey, tapi untuk bayaran semasa dan ABB perlulah diasingkan dia punya voucher bayaran tu. Maknanya bayaran semasa satu voucher, bayaran bil ABB satu voucher. Walaupun bil ABB tu amount dia RM1 pun, asingkan dia tak boleh sekali dengan voucher bagi bil semasa. Pastikan bayaran bil semasa dan bil ABB tidak digabungkan dalam satu baca bayaran yang sama. Dia kena asingkan. Dia kena keluar dua cek lah. Tuan-tuan kena keluar dua cek, dua voucher bayaran. Okay, satu voucher bayaran bagi bil semasa dan satu lagi bayaran bagi bil ABB. Okay. Kemudian kunci masuk laju-laju yang berkaitan. Laju-laju yang terlibat lah. Okay, ikutlah bil-bil tadi. Kita dah daftar ikut laju mana. Letakkan dekat bawah laju-laju dia tu. Okay. Okay, kemudian pilih cara pembayaran. Okay, kita pilih cara pembayaran. Kalau sekolah tuan-tuan perempuan memang tak guna EFT lagi, memang hanya keluar cek dekat situ. Okay. Kalau sekolah-sekolah yang ada dah pernah guna EFT, dia kena pilih. Nak sama ada nak gunakan EFT ataupun nak gunakan cek. Jadi kalau nak gunakan cek, dah kata kalau sekolah yang memang tak ada EFT, dia hanya keluar cek sajalah. Okay. Tukar tarikh cek atau EFT mengikut tarikh voucher bayaran. Okay, tukarkan tarikh dia ikut tarikh voucher bayaran. Okey. Okey, kalau kita guna EFT, kat bawah tu ada nombor EFT. Okey, kalau kita keluarkan cek, kat bawah tu ada nombor cek. Biasa cek lah kan, biasanya cek kan. Okey, tengok cek ni, pastikan cek yang dalam sistem ni sama dengan cek fizikal yang kita nak keluarkan ni. Pastikan dia sama. Kan, kalau kat sini 999832, cek fizikal yang tuan-tuan nak ni pun adalah nombor 999832. Okey. Okey, kalau semua semak, tarikh semua dah betul, kita klik simpan. Okey, bila kita klik simpan, selesailah kita punya kita dah selesai buat satu voucher bayaran. Okey, satu voucher bayaran. Okey. Sekejap. Saya tengok saya tengok cek sekejap. Puan Samiha, cik saya ada pertanyaan. Tiap bayaran data dalam sistem mesti ikut nama pembekal seperti di invoice. Persoalan kalau invoice ada perkataan berhad tapi dalam sistem tak ada perkataan berhad. Nak sahkan macam mana ya? Okey, dalam invoice ada perkataan berhad. Okey, dalam sistem tak ada. Kalau tak ada, maknanya Puan Samiha kena pergi ke modul daftar bil.
Okay, pergi modul daftar bil, kemaskini maklumat pembekal. Okay, kemaskini maklumat pembekal, letaklah perkataan berhad tu. Letak perkataan berhad tu. Okay, bila dia dah kemaskini dekat dalam senarai pembekal, dia auto akan keluarlah nanti berhad tu dekat dalam voucher bayaran. Okay, Puan Samia, boleh Okay. Okay, ni saya tolong jawab. Okay. Okey, untuk saya yang sebab ini kalau yang macam Puan Samia tadi ni, sebab nama pembekal dia memang ada berhad. Dia masa daftar yang mula-mula tu dia tertinggal ya Puan Samia. Kalau tertinggal, dia kat bank, pegawai bank cakap pembekal memang tak ada berhad. Makanya bank reject. Oh, memang tak ada berhad. Dekat invoice tu. Okey, kalau tak ada berhad, memang tak ada. Kenapa dia tak berhad dekat invoice dia? Suruh datang invoice yang baru Puan Samia. Kalau tak ada berhad, memang dah tak ada berhad dekat dia, Puan Samia, suruh pembekal tu hantar ikut invoice yang betul, ikut nama syarikat dia yang betul. Kita kena boleh ikut nama yang sama dengan bank. Jadi kalau dekat bank memang tak ada berhad, okey, jadi cakap dengan dia hantarlah invoice baru. Kalau tak ada invoice baru, nama saja saya rasa nama kan. Tapi dia kena tak nak dekat voucher dia kena sama dengan maklumat di bank tu. Kalau bank tak ada berhad, tak adalah. Okey. Jadi kalau kena nak tanda berhad, pastikan dia kena daftar dekat bank tu pun ada berhad juga. Okey? Okey, seterusnya kita dah settle buat bayaran. Okey, di ruangan deposit tu kita pilih kalau ianya deposit dia bayar ataupun deposit diterima jika perlulah. Kalau tak ada tak payah usik ya. Kalau tak ada usik. Ini ada juga ni sekolah. Semua voucher bayaran dia dipilih deposit dibayar. Sebab apa? Sebab dibayar kepada pembekal, diingat kena pilih dibayar lah. Jadi dibayar semuanya. Dah tu bila tengok dalam nota kepada akaun, ya Allah, banyaknya deposit dibayar. Deposit ni kita gunakan bila perlu je. Okay? Bila ini betul-betul adalah transaksi untuk deposit. Okey. Kemudian kita tengok kepada submodul selanjutnya, submodul senarai bayaran. Okey, bagi submodul senarai bayaran, okey, dia akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dikunci masuk. Maknanya tadi tuan-tuan puan dapat bayaran tadi dekat dalam modul submodul bayaran. Bila kita tekan simpan, nak semak dekat mana? Nak semak dekat sini lah. Dekat senarai bayaran. Okay, senarai bayaran boleh disemak secara bulanan. Sebarang penambahan, pembatalan atau pengemaskinan tidak dibenarkan setelah proses penutupan bulanan dibuat oleh pelulus sekolah bagi bulan tersebut. Maknanya, apa-apa yang kita nak buat dekat dalam modul senarai bayaran, contohnya nak kemaskini voucher bayaran ke, kalau ada tersilap tadi ke, pastikan ianya dibuat sebelum penutupan bulanan disahkan oleh pelulus sekolah. Okay. Kalau pelulus sekolah dah buat penutupan bulanan, dia dah sahkan penutupan bulanan, okay, tuan-tuan perempuan tak boleh nak ubah dah lagi dekat dalam senarai bayaran ni. Okay. So dekat senarai bayaran ni kita tengoklah, kita tengok satu persatu. Kita ada button printer, kita ada button kertas macam kertas warna biru tu, dan kotak yang macam yang hujung tu. Okay. So kita tengok button printer. Button printer ni untuk apa? Button printer ni untuk kita mencetak voucher bayaran. So kita nak cetak voucher bayaran, kita tekan button printer ni, dan perempuan-perempuan perlu mendapatkan perakuan secara manual sebab kita punya sistem tak ada iSign lagi. Kita tak ada macam IJMA, kita ada iSign kan. Jadi bila kita print dia voucher semua dah keluar nama siapa yang peraku satu, apa peraku dua kan. Okay, jadi untuk sistem kita ni dia tak keluar lagi, jadi kena minta secara manual. Secara manual. Okay, so bila kita print dia, saya nak ingatkan bagi voucher charge bank. Okay, voucher charge bank. Voucher charge bank dia kosongnya semua, betul tak? Dia ada kod nama sekolah, okay, nama penerima tak ada, nama kad pengenalan tak ada, nama alamat bank tak ada, perihal bayaran pun tak ada. Betul? Untuk voucher charge bank, okay, saya ingatkan tuan-tuan perempuan perlu kemaskini perihal bayaran. Okay, pergi ke dah kunci masuk voucher charge bank, sebelum cetak kemaskini isikan perihal bayaran voucher charge bank bulan berapa, tahun bila. Ini wajib. Ini jatuh hukum jatuh hukum wajib ni.
Sebelum cetak voucher charge bank, pastikan tuan-tuan puan pergi ke senarai bayaran, kemaskini voucher tersebut dan isikan perihal bayaran, barulah tuan-tuan cetak voucher charge bank tersebut. Sebab audit nak voucher charge bank, at least perihal mestilah ada. Mesti ada perihal. Voucher charge bank tu kita edit kat PDF sendiri boleh ke? Kalau ikut penjelasan dengan audit sebelum ni, audit sebelum ni, audit dia minta kita edit di dalam sistem. Sebelum kita cetak tu, kita kena edit di dalam sistem. Tapi itulah yang kita punya perasaan dengan audit. Tapi kalau tuan buat PDF, audit tak tegur, saya tak pastilah. Okey. Banyak betul soalan ni, saya tak tahu dah pada mana kan ni. Okey, tak apa. Okey, itu bagi voucher charge bank. Boleh voucher charge bank Ingat voucher charge bank, sebelum cetak voucher charge bank, pastikan kemaskini, letak perihal bayaran. Okey? Macam mana nak edit dalam sistem? Okey. Macam mana nak edit dalam sistem? Okey. Charge bank isi nota minta tak? Charge bank tak perlu isi nota minta. Ini pun ada juga. Ada audit minta juga. Charge bank kena isi nota minta. Tapi charge bank sebenarnya tak perlu isi nota minta. Okey. Malah saya lupa nak beritahu dekat modul daftar bil, kita ada 2 je bayaran yang tidak perlu dibuat daftar bil. Kita ada 2 bayaran yang tak Okey, testing. Dengar. Dah dengar tak? Boleh dengar lagi? Berapa minit lah? Okey. Dah. Dengar? Okey, dengar dah? Dengar Okey, dengar dah? Dengar. Ada 2 picture. Tak ada, sini tak ada. Testing. Okey, dengar tak? Slide hilang, kejap je. Okey. Apa ni? Dengar tak suara? Okey, dah dengar. Alhamdulillah. Ada mambang lah. Mambang kacau. Okey, sambung tadi. Modul daftar bil 2 bil tak perlu. Okey. Sorry. Okey. Kita ada 2 bil. Okey. Untuk modul daftar bil. Okey, waktu ni semalam lah. Hanya 2 bil sahaja yang tak perlu. 2 bil pula.
hanya 2 bayaran sahaja yang tidak perlu daftar bil. Okey. 2 bayaran yang tidak perlu daftar bil. Okey, yang pertama adalah bayaran bagi charge bank. Okey, dan yang kedua adalah bayaran bagi rekrutmen panja wang runcit. Sini kalau macam ni, kalau buat bersemuka mesti bising dia. Betul lah. Kan? Okay, ada 2 lah. Okay, ada dua bayaran yang tidak perlu daftar bil. Okay? Boleh pandai-pandai. So, untuk kita nak kemas kini tadi ada yang tanya macam mana nak kemas kini voucher, nak tulis perihal tu kan, voucher charge bank kan. Okay. Tuan-tuan dah sediakan penyata penyesuaian bank. Dia dah sediakan, maknanya dah isi lah. Dah isi charge bank semua kan. Okay, pergi kepada modul bayaran, submodul senarai bayaran. Okay, pergi kepada kita nak print kita nak print voucher charge bank tu. Okay, voucher charge bank tu kita nak print. Okay, kita pergi ke mas kini. Tekan button biru tu. Tekan button biru, kita ke mas kini, maklumat voucher bayaran. Kita ke mas kini, tekan button biru, dah akan keluar lah paparan ke mas kini voucher. Okay. Kemudian kemas kini lah perihal voucher charge bank bulan bila, tahun bila. Kemudian klik semula kemas kini. Okay. Kemudian klik semula kemas kini. Barulah tuan-tuan perempuan print voucher charge bank tu dan filekan bersama voucher-voucher yang lain. Okay. Okay. Dan kemas kini voucher bayaran ni juga adalah dia boleh dilakukan sekiranya penutupan bulanan belum dibuat. Tu saya kata tadi kan, apa-apa nak buat dekat voucher bayaran ni pastikan belum buat penutupan. Okay? Dah buat penutupan, tak boleh nak kemas, nak kemas kini dah. Okay. Okey, seterusnya ada senarai bayaran batal. Okey, untuk senarai bayaran batal, dia akan senaraikan semua bayaran-bayaran yang tuan-tuan dan puan-puan batalkan. Ini senarai sahajalah. Okay, dia akan adalah untuk rekod untuk rekod. Tapi saya ingatkan semalam, sebelum batal receipt, sebelum batal voucher, pastikan tuan-tuan print dulu. Okay, print dulu. Okay, dah print, cap batal, filekan bersama dengan yang lain, baru tuan-tuan batalkan dalam sistem. Sebab bila tuan-tuan dah batalkan daripada sistem, daripada senarai bayaran tadi, dia akan duduk dalam senarai bayaran batal. Dah tak dapat, dah nak nolong dah. Tak dapat dah. Dah tak dapat dah, macam mana kita nak, tak nak print dah. Senang cerita tak nak print dah. Benda yang dah batal, dia tak nak print dah. Barang yang lepas, jangan dikenang dia kata. Nanti, yang audit tanya, mana voucher nombor 10? Ada cik voucher batal. Kenapa tak print? Saya dah terbatal dalam sistem dulu. Nak print dah tak boleh dah. Jadi nanti, tak pasal-pasal dia. Kena tegur dengan audit sebab simple-simple lah. Sebab benda-benda kecil-kecil macam tu je. Jadi tak elok lah kan. Tak sedap lah kan. Jadi sebelum apa-apa kita nak buat atau kita nak batalkan, receipt ke voucher ke, saya ingatkan sekali lagi, print dulu baru batalkan dalam sistem. Okey. Voucher yang telah dibatalkan tidak dapat dicetak, pastikan cetak voucher terlebih dahulu sebelum tindakan pembatalan dibuat. So siapa yang boleh batal voucher bayaran ni? Hanya pelulus sekolah sahaja yang boleh membatalkan voucher bayaran. Hanya pelulus sekolah sahaja yang boleh batalkan voucher bayaran. Kalau voucher bayaran tu ujung tu dah ada tik, dah ada tik ujung tu, jadi PT kena antik dahulu, PT antik dahulu baru pelulus boleh batalkan. Pelulus tak boleh nak antik, yang boleh antik pelulus, penyedia je. Jadi penyedia kena antik dulu baru pelulus boleh batalkan. Di voucher ada tersalah laju. Bagaimana pembetulan tersalah laju di voucher bayaran? Boleh hantar aduan kalau ada salah laju, boleh hantar aduan, nanti pihak PPD atau pihak PPD, admin di PPD atau JPN boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa untuk penukaran laju di voucher bayaran masih boleh dibuat di peringkat PPD dan JPN lah. Puan Nur Nadirah binti Abdul Rahman. Semalam saya ada yang tanya pasal cek rosak. Cek rosak ni apa? Ni kita tengok cek rosak. Cek rosak ni apa? Cek rosak ni apa? Cek rosak ni adalah cek yang rosak secara fizikal.
Seri fizik tu apa? Dia koyak, kesilapan percetakan dan lain-lain. Dia tak ada tulis kat sini kesilapan penulisan, tak ada. Kalau tersilap tulis, mana saya kata apa? Kena batalkan voucher bayaran. Cek rosak ni kita daftarkan bagi cek-cek yang rosak secara fizikal. Contohnya tuan-tuan puan sekarang ni dah tengah buat voucher bayaran kan, tiba-tiba dah siap voucher bayaran, buka buku cek, tengok buku cek tu, cek yang kita nak guna tu dah terkoyak, jadi kita perlu daftarkan dia sebagai cek rosak. Ataupun kita tengok buku cek tu ada dakwat, mungkin dah masa kita tak semak kan, masa kita terima buku cek tu kan, kita tengok ada dakwat hitam yang memang mengganggu, memang tak boleh gunalah cek tu kan. Contohnya ada dakwat ke ada apa benda kan, jadi cek tu rosak, kita daftarkan dia sebagai cek rosak kan. Ataupun tuan-tuan perempuan kan, sambil nak buat kerja tu minum kopi, tertumpah pula kopi atas buku cek tu, 3 cek tak boleh guna kan, 3 keping cek tak boleh guna, jadi daftarkan dia sebagai cek rosak. Contoh ya, tuan-tuan kena ink, air kopi tumpah, siapa suruh minum kopi dekat meja? Puan Aisyah. Tak adalah, kalau takut tertumpah kan, duk makan mie goreng, jatuh pula mie goreng atas cek kan, dah tak boleh guna cek tu, minyak dah kan. Jadi daftarkan dia sebagai cek rosak kan. Okey, daftar cek rosak macam mana? Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak tu kita nak buat. Bila kita nak buat tarikh, bila kita nak daftar cek rosak tu, amount cek tu biasanya kosong lah. Catatan tu tulis cek koyak ataupun okay, dengar tak? Dengar? Okey dah? Oh, kuat bergurau dia hari ni. Okey, nampak slide? Dengar dah nampak slide tadi sampai mana sampai mana yang tak dengar tadi tu? Okey, dah dengar, nampak? Okey, slide dah nampak. Okey, kopi. Okey, dengar balik. Okey. Kalau dia termute lah. Okey, dia termute sendiri lah. Sekejap dia termute sendiri. Saya tukar laptop kejap boleh? Kejap je. Bagi saya 3 minit, tukar laptop kejap. Boleh? Sekejap Boleh. Ya. Saya tak jumpa dah. Tutup dia tu. Obang. Boleh. Sebab sana. Kat atas tu. Sekali aja. Bila? Dah tutup. Awak ada jenis tu, button slide tu. Tak setengah. Atau kita dapat ikut. Boleh dah.
Okey, yang ni dengar. Yang ni dengar tak? Jap, nampak tak? Yang ni dengar. Kamera dia ada kamera nampak? Dengar tapi kamera tak ada. Kamera pula. Jap. Kamera pula tak ada. Jap, kamera ni tertutup. Barulah ada. Okey, baru nampak okey ngam. Okey, jap saya share slide. Sekejap saya share slide. Okey. Hilau kan? Hilau ke belakang tu? Cakap je lah, saya rambut dah kurang. Memang kita rambut dah kurang ni. Okey, boleh dengar? Tak ada lah gurau-gurau. Saya okey je kan. Rambut susu dia gugur. Rambut kekal belum tumbuh. Itu je. Rambut susu dia gugur. Rambut kekal belum tumbuh. Sebab tu lah. Lambat nak tumbuh rambut yang kekal tu. Ni pula. Sorry. Okey. Kejap. Ya. Cubaan betul je ni. Hilang lagi kan. Dah. Okey. Sekarang dengar tak? Sekarang dengar. Okey. Saya dah kena pakai dua dah ni. Kiri kanan dah ni. Kamera dekat sini, suara dekat sebelah. Macam tu lah. Tak apa, yang penting kita settle kursus kita hari ni. Yang penting tuan-tuan perempuan dapat ni lah. Habiskan kursus kita pada hari ni. Okey. Yang penting clear. Okey, clear. Cantik. Okey. Kita pasal rambut dah clear, dah settle. Kita pasal rambut dah settle. Okey. Kita pasal Cik Rosa pula. Okey, Cik Rosa ni, bila kita dah daftar tadi Cik Rosa tu, dia adalah di dalam senarai Cik Rosa. Okey, bila ada dalam senarai Cik Rosa, tuan-tuan boleh semak lah. Semak ni, dia dalam senarai Cik Rosa. Cek yang telah dirosakkan oleh tuan-tuan dan perempuan disebabkan kerosakan fizikal. Disebabkan kerosakan fizikal cek tu. Bukannya sebab salah tulis ya. Kalau salah tulis pada cek, kita batalkan voucher bayaran terus. Okey, dia tak perlu daftar Cik Rosak. Lagi satu, kadang-kadang kalau saya turun sekolah, saya tengok Cik Rosak ni banyak kan. Saya tahu dah sekolah ni mesti dia buat cek dulu baru dia buat voucher bayaran ni. Sebab Cik Rosak dia banyak. Dia nak samakan dia punya cek yang dah keluar tu dengan dalam sistem. Itu jadi macam-macam tu kan. Sebab cek keluar dulu.
Bila cek keluar dulu, nanti banyaklah cek rosak dia tu. Kalau kami buat pelarasan laju, boleh ke? Nanti berkaitan dengan salah laju. Jadi kalau buat pelarasan laju, boleh ke? Biasanya, kalau dalam Puan Sania, biasanya kita hantar aduan je sebab benda tu simple je. Kalau kita tukar dekat voucher bayaran je. Kalau bukan kita boleh betulkan di voucher bayaran je. Cuma admin je lah yang boleh betulkan. Sekejap je benda tu. Kalau cek tu bank tendang sebab typo, kita buat terimaan cek batal macam mana ni. Kita buat terimaan cek batal, okey? Ya, Puan Syafiqah. Kalau batalkan voucher tu, dia auto batal lah nombor cek tu. Ya, betul. Dia auto batal. Kalau nak dapatkan video rakaman, tak apa, nanti boleh tanya Puan Nur Hayati, urus dia kita. Macam mana? Puan Hayati nanti dia bagi. Yang risau tuan-tuan, Puan Hayati tu baik orangnya. Nanti dia bagi. Dia bagi video tu dekat dalam grup nanti. Dekat dalam grup nanti dia bagi. Slide ke apa? Oh, video. Mesti masuk lambat tak dengar taklimat tadi ni. Saya dah cakap dah sebenarnya. Assalamualaikum Cik, nak tanya, cek dikeluarkan kepada pembekal telah tamat tempoh 3 bulan. Dah hubungi pembekal untuk kena pasti kenapa tak clearkan. Pembekal minta tukar nama cek kepada nama perseorangan kerana bank syarikat ada masalah. Jadi macam mana ya? Puan tengok ni banyak ni isu ni. First kali tuan kena pembekal pun. Okey, tuan kena buat terimaan cek batal. Okey, kena buat terimaan cek batal. Terimaan cek batal. Lepas tu minta surat daripada pembekal yang dia kena yang akaun mana dia nak, dan kenapa dia nak letak dekat akaun individu. Kena minta daripada dia lah surat-surat tu semua. Jadi kena ada surat daripada pembekal lah. Surat daripada pembekal. Lepas tu baru kena kena daftar bil baru lah. Bil yang lama tu dia kena dibatalkan, dia tu kena daftar bil baru atas nama pembekal, atas nama perseorangan. Tapi dia kena ni lah, dia kena ada surat. Kalau penduduk sekolah kata okey, kalau penduduk sekolah kata tak okey, tak boleh juga. Dia kena ni juga, dia kena ada surat daripada pembekal yang mengatakan kenapa dia nak gunakan nama cek tu kepada nama perseorangan tu. Macam tu. Dia kena ada surat-surat yang tertentu lah, yang ni. Surat sebab kenapa, tunjuk sebab kenapa dia nak letak atas nama individu. Okey, berkaitan dengan biran 1A tadi, macam mana ya tuan, ada aduan boleh telah buat KBA, KPM, BA juga telah respon. Sekarang apa saya buat? Yang BA dah respon. BA dah respon. BA respon apa ya? Tak apa, nanti yang 1A tu saya tak pasti lagi tu. Puan Nur Haifah tu, dia respon apa tu? Nanti tengok nanti kita tengok apa yang dia respon. Okey. Tu Puan Nur Hayati dah sharekan link dah tu. Link slide dengan rakaman video khusus. Nanti boleh ambil rakaman video dekat link yang telah Puan Nur Hayati berikan tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada buku tunai bayaran. Okey, untuk buku tunai bayaran ni, kita nak cetak buku tunai lah. Kita nak jana buku tunai bayaran. Nak cetak, nak jana buku tunai bayaran. Okey, buku tunai bayaran ini adalah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat pembayaran atau disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran. Okey, buku tunai bayaran perlu dicetak setiap bulan. Jadi kena cetak setiap bulan. Okey, perlu cetak setiap bulan dan perlu dan perlu disahkan atau disemak dan disahkan oleh disediakan oleh penyedia dan disemak oleh peluru sekolah. Kena ada cop lah. Kena cerita dalam buku tunai bayaran ni, dia wajib kena ada cop tu. Okey, ini sama macam buku tunai terimaan. Dah akan keluar, ini adalah cetakan komputer dan tanda tangan tidak diperlukan sekiranya pelulus ataupun guru besar pengetua telah mengesahkan penutupan buku tunai bayaran. So pastikan kalau kita nak hantar ke audit, ayat ini adalah cetakan komputer dan tanda tangan tidak diperlukan adalah ada lah. Pastikan kita nak hantar ke audit tu benda-benda yang memang dah disahkan yang betul lah, yang betul ni, ataupun yang disisah yang dah, dan sekiranya yang memang dah komplit memang dah, yang dah kita dah buat penutupan buku tunai dan disahkan untuk kita tanda tangan dekat bawah tu. Okey,
Puan Zahra tu dah jawab surat dari bank yang mengatakan akaun kena ban, sertakan CSM syarikat atas nama pemilik, bayaran atas nama personal pemilik syarikat. Itulah Puan Zahra tu, Sadia dah tolong. Puan Zahra tu kita jumpa itu Puan Zahra tu, seperti yang Perak. Okey, kita lagi buku tunai bayaran. Sebagai kawalan dalaman dan bukti semakad, penyedia dan pengurus sekolah hendaklah menurunkan tanda tangan ringkas berserta tarikh sekurang-kurangnya di buku tunai bayaran, buku tunai setiap bulan. Maknanya di buku tunai, sekurang-kurangnya di buku tunai bayaran setiap bulan. Jadi turunkan tanda tangan ringkas tarikh itu sekurangnya di buku tunai bayaran. Buku tunai bayaran ni dia kena ada. Buku tunai terimaan tak apa, tapi bayaran kena ada. Okay? Dan tarikh tersebut mestilah sama dengan tarikh penutupan buku tunai dalam modul penutupan bulanan. Jadi tarikh tersebut mesti sama dengan tarikh tutup buku tunai. Tarikh tanda tangan tu tarikh tanda tangan tu mesti sama dengan tarikh tutup buku tunai. Ini ini telah dibersetujuи semasa penyelesaian isu dan penambahbaikan bagi akaun bersama bagi audit sekolah pada 26 September 2024. Okay? PKPK 1 tanggung kerja pengetua, semua dokumen perlu cop bagi pihak atau boleh cop jawatan sahaja. Tak apa, kalau tempat kita dah ada surat tanggung kerja kan, jadi boleh cop nama jawatan dia, tak ada masalah. SMK Merbuk, boleh cop nama jawatan, dia tak ada masalah sebab dia dah ada surat tanggung kerja dah. Okey, selesai untuk modul bayaran. Okey, selesai modul bayaran. Kita sambung lagi boleh? Boleh kita sambung lagi? Kita sambung ya. On. Seorang je on. Yang lain mana? On, dua.